Okey semua, dalam episod ketiga ni, di hari pertama ekspedisi ke laut, kami ada dua acara, iaitu di pantai di Sand Bend dan di Lubuk Penyu. Okey, sekarang kita mula bergerak ke destinasi tersebut. Check it out. Apa-apa pun boleh saya cakapkan di sini, kadar ombak adalah tinggi. Sesekali boat ni meloncat. Jadi pihak grup kita orang ni kena agak itu jugalah, agak macam surprise ke apa ke bagai. Apa-apa pun disebabkan ingin ke destinasi yang agak menarik, sabar je lah. Kami dibantu oleh juru pelancong ni, dan dari hasil kerja aktiviti beliau, kita boleh tengok hasilnya di pulau Sand Bend ini. Okey, inilah hasil dia. Tapi pada kita orang itu jugalah lucu dan enjoy juga. Jadi sementara kita tengok yang secara videonya, saya sertakan satu lagu ciptaan saya juga mengenai keindahan Pulau Redang ni. Okey, selamat mendengar. Mentari pagi menyapa, pasir putih bagaikan sutera, ombak biru tenang berirama, menyambut kita di Pulau Redang tercinta. Karang laut berwarna-warni, ikan menari di dasar lautan, hutan tropika, syurga alami, menyimpan rahasia kedamaian. Pulau Redang, pesona yang abadi. Di sini indahnya cinta duniawi. Pulau Redang, syurga di bumi. Panggilan hati ingin kembali lagi. Senja merah membakar langit, bayu laut berbisik lembut, bintang malam menghias langit, kenangan indah takkan pernah luput.
cakap bro. Jangan malu orang kita. Cakap tepat ni oh. Okey. Okay everyone. Dekat sini kita panggil kawasan Pantai Teluk Dalam. Okey, special dekat Pantai Teluk Dalam ni adalah kawasan turtle berehat. Okey, so nanti kita tidak dibenarkan mandi di luar kawasan ni, ball line ni. So kita kena mandi di dalam kawasan ball line. Sebab luar kawasan ball line ni bot lalu lalang. Sebab tu kita buatkan satu ball line ni untuk keselamatan customer. Okey, ini bukan netting tau. Ini ball line saja. So nanti turtle dia bebas keluar masuk, tak ada masalah. Cuma kita je jangan keluar daripada ball line. Kita buat ni untuk keselamatan je, bukan kita kurung turtle. Nanti boleh tengok turtle ada dekat luar juga nanti. Alright, so nanti life jacket semua ketatkan, yang kat bawah boleh pakai. Lepas tu snorkel kalau boleh letak dekat buckle nombor 1. Buckle life jacket nombor 1. Sebab saya nak shoot video dulu, saya nak bagi nampak muka. Kalau kita terus pakai snorkel nanti tak nampak muka. Klik je dekat buckle nombor 1. So kalau semua dah ready, boleh turun. Nanti kita orang akan bagi makan. So insyaAllah lah turtle tu akan bermain dekat kita. Menyimpan rahsia kedamaian. Pulau Redang, pesona yang abadi. Di sini indahnya cinta duniawi. Pulau Redang, syurga di bumi. Panggilan hati ingin kembali lagi. Senja merah membakar langit, bayu laut berbisik lembut, bintang malam menghias langit. Kenangan indah takkan pernah luput. Pulau Redang, pesona yang abadi. Di sini indahnya cinta duniawi. Pulau Redang, syurga di bumi. Panggilan hati ingin kembali lagi. Di sini jiwa tenang terasa, alam indah ciptaan Maha Esa. Biar dunia datang menyaksi, Pulau Redang bermata geri. Pulau Redang, ku rindu kembali. Syurga di bumi selamanya di hati. Okey semua. Dengan berakhirnya lagu itu, saya boleh kupaskan sedikit sebanyak mengenai video ini. Andainya anda tidak melihatnya sampai habis, amatlah rugi. Di samping saya sediakan lagu yang bagus,
dan video momen-momen yang agak terbaik sepanjang saya jadi content creator. Kerana saya jarang-jarang ke pulau sebegini dengan suasana kehidupan penyu, ikan dan sebagainya. Juga dengan terima kasih juga kepada Encik Fadli namanya yang membuatkan video yang sebegitu bagus. Dengan arahan beliau, kita orang boleh bersatu mewujudkan satu momen yang agak menarik. Jadi saya memang bangga buat video ini kerana inilah pada saya terbaik. Pengalaman terbaik, video terbaik dan lagu pun terbaik. Mana ada kita tengok penyu macam ni dekat dengan kaki-kaki kita, di bawah-bawah kita dia mainkannya. Amat jinak sekali. Seumur hidup saya, first time lah saya mengalami situasi begini. Jadi kepada anda semua yang ingin mengalami situasi yang sama, datanglah ke Pulau Redang, negeri Terengganu. Tak ada tempat lain di Malaysia ini yang buat begini mungkin, sebab saya pun first time datang dan merasainya. Untuk berikutnya saya paparkan momen-momen yang menarik bersama penyu, dan saya pandai setelah beberapa kali cuba menyelam menggunakan snorkeling ni, agak susah juga nak ambil video yang menarik kerana kita tiada pengalaman yang sesuai, yang bagus untuk bernapas di dalam air. Juga nak ambil kamera pun sama, nak ambil shoot yang menarik agak sukar sebab kita dengan penapasan yang terhad dan sebagainya. Apa-apa pun apa yang saya hasilkan amat memuaskan pada saya, dan diharap anda semua terhibur. Dan sila komen, like lah video saya ni bagi menghargai usaha saya menyediakan video yang sebegini bagus. Kapat. Oh tu, apa nama tu? Kapat. Dan dia tunjuk juga dekat saya gambar yang hasil selamat beliau. Begitulah menarik ataupun excitednya kalau kita di kedudukan begini. Boleh jumpa penyu, boleh jumpa gamat, boleh jumpa ikan, boleh jumpa batu karang yang masih hidup, dan ikan-ikan yang kita jarang-jarang jumpa. Okey, memang terbaik. Untuk terusnya saya tinggalkan anda semua. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, share video saya ni bagi menghargai usaha saya memperlihatkan video-video yang agak sukar saya dapat. Hanya dengan kita ke tempat-tempat di lautan beginilah kita boleh jumpa video macam ni secara kita sendiri yang buatnya, melainkan kita ambil daripada lain-lain fotografer. Ini batu karang yang masih aktif lagi, yang masih hidup di sekitar Pulau Redang ni. Jadi untuk episod ini, dua aktiviti ini sajalah yang saya sediakan. Hingga kita jumpa lagi di
episod yang keempat. Anda semua tunggu apa yang saya akan buatkan. Masih ada lagi 2-3 episod semasa panjang saya di Pulau Redang ni. Okey, saya tinggalkan anda semua. Hingga jumpa lagi. Bye bye. Jumpa lagi. Mentari pagi menyapa, pasir putih bagaikan sutera, ombak biru tenang berirama, menyambut kita di Pulau Redang tercinta. Karang laut berwarna-warni, ikan menari di dasar lautan, hutan tropika, syurga alami, menyimpan rahasia kedamaian. Pulau Redang, pesona yang abadi. Di sini indahnya cinta duniawi. Pulau Redang, syurga di bumi. Panggilan hati ingin kembali lagi. Senja merah membakar langit,